Takut sekali mana nak beritahu tu imam badan tu dia punya toriam nanti perum terus jatuh direct masuk dalam mandi mati orang punya tempat. Assalamualaikum. Okey, cerita dah lebih kurang macam ni. Apa tahu dah ada satu surau kat area Matang Pasir, Jalan Tanjung Putui. Ada satu surau lama yang nama Surau Haji Yahya yang duk ada kat kampung Sungai Sintok, seberang Perai Tengah. Dengar cerita mereka beritahu lah ni mereka nak minta sumbangan kat siapa-siapa yang boleh haria main apa yang patut untuk mereka buat surau baru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inilah surau kami, Surau Haji Yahya Sungai Sintok, Matang Pasir, Pulau Pinang. Surau yang telah dibina berpuluh tahun sejak 1940-an lagi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, surau ini keadaannya sangatlah daif, memerlukan pembangunan semula dan strukturnya tak selamat disebabkan oleh serangan anak-anak. Kalau hampa nak tahu, Surau Haji Yahya ni yang duk ada kat kampung Sungai Sintok ni, surau ni mereka buat dalam tahun 1946. Surau ni dibuat oleh Haji Yahya bin Haji Muhammad Akhir. Haji Yahya ni dulu dia kata dia surau wakaf satu tanah untuk dia buat satu surau kat kampung Sungai Sintok. Haji Yahya ni lahir pada tahun 1920 dan meninggal dunia pada tahun 1980. Okey, hampa dengar ni apa yang anak Haji Yahya ni nak beritahu. Ayah saya dulu menjadi imam Masjid Matang Pasir di tahun 60-an, 70-an dan pernah mengajar kelas dewasa daerah kawasan Bukit Mentajam. Itulah aku beritahu surau ni memang surau lama. Bukan baru 2-3 hari main pacak tiang. Surau Haji Yahya ni memang betul-betul main surau yang 100% fully utilized main surau. Semayang jemaah 5 waktu, orang kampung semua main semayang dan duk buat macam-macam main aktiviti kat surau ni. Contoh macam pakcik ni yang naik motor sempoi yang pakai bateri. Dia beritahu dia daripada budak lagi, halus lagi dia suruh duk main relax, duk main semayang kat surau ni. Saya Haji Ahmad bin Sa'ad, dalam umur sekarang dilahirkan dalam tahun 1943. Sekarang umur saya ada 83 tahun. Sejak dari kecil lagi saya duk main di depan laman ni lah, depan surau ni dulu. Sebelum jadi jalan ni. Sampai keluar duk main semayang apa semua. Sampai sekarang ni. Tapi tu lah dia kata surau Haji Yahya ni lah ni surau 80 tahun duk ada kat sini. Surau pula dia kata buat daripada kayu. Kayu ni macam duk kata dia. Aneh-aneh semua duk main buat kenuri, duk main makan habis segala kayu-kayu ni semua. Di belakang saya ni surau lebih kurang dah usia dah lebih kurang 80 tahun lah. Dia mamah usia, dia makan anak-anak. Jadi sampai masa dah lah kami bercadang untuk roboh dan bangunkan surau yang baru. Pihak JKR telah beritahu, telah keluarkan satu surat notis beritahu surau kami ni dah tak selamat lagi diduduki. Jadi kami bercadang untuk buat surau baru lah. Kami mohon jasa baik tuan-tuan dan perempuan di luar sana, bolehlah kalau nak buat derma ataupun wakaf untuk pembangunan surau ni, kami sangat-sangat alukan. Hampa tahu tak, surau ni mereka kata memang tunggu masa ya. Mereka kata semua sifat baru ni memang akan ada expired date. Semua benda tak boleh kekal lama ya. Yang kekal hanya Allah Ta'ala ya. Manusia semua bila surau sampai masa memang akan qulhu inna lillah. Sama juga macam surau Haji Yahya ni. Aneh-aneh semua surau mai bawa geng mai tokak habis semua kayu-kayu dinding surau ni. Tak tahu lepas ni nak idea apa. Apa tahu tak bila ramai jemaah duk main semayang, lantai surau ni jadi macam berembat. Bila time lepas semayang, time mangkit daripada rokok Sami Allahu liman hamidah, lepas tu dia pasti terkejun seketui lehutu nak sujud. Time tu lantai surau ni tu dia punya berenggut. Rasa macam nak reban luruh jatuh bawah. Tu kat tempat tu imam tu, kat bawah tu dia kata ada mandi mati orang punya tempat. Takut sekali mana nak beritahu tu imam badan tu dia punya toriam nanti perum terus jatuh direct masuk dalam mandi mati orang punya tempat. Hampa gelak pasal hampa tak kenal dia. Okey, sebelum ni pun dia kata JKI pun ada keluar tu surat beritahu surau ni tak selamat untuk digunakan. Okey, saya nak tunjukkan surau saya yang telah dimamah usia, dimakan anak-anak. Selain daripada tu, ada saya nak tunjuk banyak lagi tempat surau yang dah mula dimakan anak-anak. Sebenarnya kami sayang surau ni sebab dia dah lama, banyak khidmat pada orang kampung, banyak nostalgia lah surau ni, kenangan-kenangan yang indah. Tapi apakan daya, kami dah cuba selamatkan dengan buat treatment anak-anak, tapi masih juga berlaku. Contohnya ni lah, belakang dinding ni. Tuan-tuan lihat ni, untuk selamatkan surau ni dengan kami buat treatment pencegahan anak-anak. Tapi sayang, sangka panas hingga ke petang, rupanya hujan ke tengah hari. Dia kena roboh juga, tak dapat nak diselamatkan. Di sini ruang kami duduk masak dan juga penyimpanan barang-barang lah. Ini mesti tunjuk tempat-tempat yang telah rosak.
kayu habis dimakan anak-anak, kesan anak-anak. Dan juga ni, ini tiang lah. Ini tiang. Bahaya lah sebenarnya kami tu sembahyang juga di sini, dia buat aktiviti juga. Kami kalau boleh serba segera lah. Ada lagi satu tempat saya nak tunjuk, store. Ni pintu habis. Kami telah berjaya untuk memohon dan mendapat kebenaran daripada Majlis Agama Islam Pulau Pinang melalui Pejabat Agama Daerah Seberang Tengah untuk membina surau baru. Di belakang saya ini adalah papan iklan. Tuan-tuan dapat lihat pembangunan baru ini adalah mesra muslimin dan muslimat. Kami amat memerlukan dana. Kos pembinaan surau kami yang berjumlah keseluruhan 1.4 juta. Lah ni depa pun bukan ada modal. Ada sikit-sikit lagu tu dia, tapi tak cukup lah sampai 1.4 juta. Tu lah ni Pak beritahu, kalau ada siapa-siapa yang ada modal jenuh main duit banyak gila-gila main tak tahu nak buat apa, boleh lah Pak area main sikit apa kat depa ni, kat penduduk kampung Sungai Sintok ni, untuk depa buat surau baru yang puas hati. Saya Haji Syahari bin Din selaku pengurusi Surau Haji Yahya merayu pada tuan-tuan puan. Bersama-sama kita menyumbang kepada dana pembangunan Surau Haji Yahya. Saya rayu supaya tuan-tuan dapat menyumbang kepada surau kami, insya-Allah. Tak payah duk fikir pasal aneh-aneh ni semua, lantai duk berenggut, dinding duk bergoyang ni semua tengok kan, pasal satu macam problem yang duk main ni semua boleh settle. Wallahu alam. Ada duit mau duk derma bang. Esok yang ni semua boleh jadi saham akhirat, insya-Allah.